Untuk video kali ni, kita akan cuci dan organize kita punya fridge menggunakan barang daripada EcoShop dan Mr. DIY. Fridge yang macam ni tak teratur dan kotor kepada teratur dan bersih. Bila mood kerajinan tu datang, kita gunalah mood tu untuk bersihkan kita punya fridge. Tengok ni fridge ni memang sangat kotor sebab dah lama tak cuci. Barang yang ada tak banyak sangat sebenarnya. Banyak dah habis, terutama yang protein-protein semua dah habis sebab dah habis makan dah. Jadi inilah masa yang tepat untuk cuci kita punya fridge kan. Tengok banyak sangat kotoran. Malu pula nak tunjukkan. Tapi tak apa, kita nak cuci. Jadi jangan judge lah. Okey, banyak kotoran. Jadi dah tiba masanya lah kan. So sebenarnya kalau rajin tu mungkin sebulan sekali kena cuci fridge lah kan. Okey, so yang ini keadaan fridge sebelum. Okey, lepas tu kita keluarkan semua barang-barang yang ada dekat dalam fridge tu. Okey, letak dekat tepi dulu. Okey, lepas tu kita keluarkanlah semua shelf-shelf yang ada dekat dalam fridge tu. Okey, ni keadaan dalam dia banyak sangat kotoran. Okey, kita letak kat tepi macam ni. Alright. Lepas tu kita bersihkan bahagian luar ni dengan kitchen wipe. Bersihkan. Yang ni sebenarnya nak kopek tapi mak tak bagi. So, biar je lah kat situ. Okey, lepas tu kita wipe lah semua tempat, semua celah-celah semua kita wipe supaya nampak lebih bersinar-sinar gitu. Okey, ni dekat bahagian dalam yang getah ni jangan lupa untuk kita cuci juga. Memang banyak kotoran dekat situ yang terperangkap. Sorry lah kepada siapa yang geli tu. Okey, so yang ni keadaan luar selepas dilap. Nampak lebih bersinar. Okey, bahagian dalam ni mak saya dah lapkan kebanyakannya. Tapi saya mana yang ada celah-celah yang masih kotor, saya lap lah. Okey, terutama yang bahagian getah tu. Okey, lepas tu yang bahagian shelf-shelf ni saya dah cuci, saya keringkan atas meja. Okey, lepas tu saya masukkan dekat dalam fridge. Saya tak rakam pula bahagian tu kan. Alright. So nampaklah lebih bersih, lebih bersinar. Mak cakap macam fridge baru beli. Bangga kejap. Okey, lepas tu kita beli nugget ni kan. Kita simpan dekat dalam bekas ni supaya lebih tersusun. Sebabnya kalau kita nak makan nugget, bukan kita nak goreng semua sekaligus kan. Jadi kita cuma nak beberapa saja. Betul tak? Jadi selebihnya kita letak dekat dalam bekas macam ni. Okey, bekas ni saya beli dekat EcoShop. So make sure tengok video ni. Okey, so yang ni pula adalah popia. Saya nak buat popia cheese tapi cheese tak dapat cari. Jadi kita letak dulu lah dalam bekas ni. Sebabnya kalau popia kalau tak letak dalam bekas nanti dia kering. Okey, so ikan ayam semua saya letak dalam bekas ni juga. Lupa pula nak record. Okey, macam inilah keadaan yang saya susun. Buat sementara ni saya letak macam ni. Okey, so yang ni dia pecah, jadi saya letak benda tu lah. Lepas tu yang ni daun limau purut, cili semua saya letak dalam bekas ni. Beli dekat DIY. Okey, tengok video ni kalau nak tengok. Lepas tu sayur-sayur semua pula letak dekat dalam bekas jugalah. Bekas beli dekat EcoShop. So susun-susun lah. Lepas tu ni kubis saya potong-potong letak dalam bekas. Okey, so macam ni lah keadaan sayur. Okey, saya letak dekat bahagian bawah sekali. Ingatkan muat. Tapi tak muat. Jadi saya letak macam tu je. Lepas tu yang tomato ni pula tak reti nak letak macam mana. So saya letak je lah macam tu. Okey, lepas tu yang ni cili giling saya letak dekat bekas ni. Beli dekat DIY. Okey, saya letak. Rupanya bekas ni lagi besar daripada kandungan cili giling tu. Tapi tak apa. Okey, so halia, lengkuas, kunyit letak dekat dalam bekas tu juga. Okey, ni telur pula. Okey, telur kita letak dekat bahagian telur lah. Letak satu persatu. Okey, tapi satu papan tu ada 30 kan. Tapi dekat sini tak sampai 30. Jadi tapi tak apa, kita susun je sampai habis. Alright. Susun supaya lebih kemas. Make sure jangan cuci lah telur ni. Biar je kalau nak masak baru kita cuci.
Okey, supaya lebih tahan lama. Okey, yang selebihnya ni saya letak dalam bekas. So sementara ini saya letak dalam bekas macam ni sahaja, tapi in future saya plan nak beli bekas telur dekat Eco Shop. Lebih organize lah kan. Tu for future video. Okey, so tada! Inilah dia keadaan fridge saya. Selepas kita dah organize everything, macam ni. So kat situ macam tu. Jadi nampak lebih kemas, lebih bersih, lebih teratur kan. Memang tak banyak sangat barang. Yang kosong tu sebenarnya nak tak buah, tapi lupa pula nak beli buah kan. Yang bahagian sayur macam ni, tapi rasanya bahagian sayur ni saya nak revamp for future video nantilah. Okay, so ya itu saja.